Blok 55K Y1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Hari tu ramai sangat komen. Aku tunjuk sikit je. Ramai sangat komen nak blok. Jadi aku tak sempat nak balas seorang-seorang. So hari ni aku nak review lah. Okay, jadi korang tengok lah. Okay, kalau korang setuju, korang komen ataupun korang DM aku, korang letakkan harga yang korang rasa korang mampu dan sesuai untuk beli blok ni. Okay, yang nak beli blok ni khusus kepada orang yang minat standard lah. Orang yang nak pakai standard, yang nak buat laju tak payah. Ataupun nak guna untuk blok spare. Untuk spare bila motor dia jam, dia ada blok untuk backup. Okay, kita tengok lah review blok ni. Dia satu set lah. Head, carburetor, piston. Okay, piston tu. Piston size. Kalau saya tengok sini 0.25 lah. Kau nampak lah? Tak jelas lah. Sekejap kita buat ni. 0.25. Okay, size memang kecil. 0.25 RZ. Okay. 0.25 RZ memang muat. Okay. Lepas tu, okay, korang tengok lah. Blok 55K. Okay. 00 Y1. Tengok bawah ni. Standard. Memang standard habis. Okay. Kita tengok lubang dia. Okay. Lubang dalam pun standard. Nampak ke? Okay. Lubang dalam standard semua. Lubang exhaust standard. Blok tak ada calar. Okay. Okay. Bahagian revolve. Okay, ini untuk blok lah. So, kalau korang beli ni, aku bagi sekali dengan head dia. Aku bagi semua. Okay, head 55K 00 Y1 standard. Size standard. Tengok, lubang semua kecil lagi. Okay. Memang size dia. Okay. Memang kecil. Korang komen, korang tulis berapa harga korang boleh kan. Tapi harga tu yang sesuai lah. Okay, blok 55G pun harga 1,900. 55K berapa, sini size kecil lagi. Okay, aku bagi sekali dengan carburetor ni. Aku bagi carburetor ni sekali dengan korang. Carburetor 55K. Okay, carburetor 55K 00 made in Japan. Aku bagi sekali satu set. Memang standard lagi, besar lagi ni. Okay, besar lagi. Okay. Bang exhaust standard. Apa boleh rojak.